Assalamualaikum, kita dah sampai ke Simpang Pulai untuk perjalanan kita ke Cameron Highland hari ini. Kita solat dulu dekat R&R Simpang Pulai ni, ada medan besar belakang ni. Jadi kita akan teruskan naik ikut jalan Simpang Pulai. Dulu kita selalu ikut Tampah, tapi kali ni kita lalu ikut Simpang Pulai. Hari ini 3 hari 2 malam ke Cameron Highland. Assalamualaikum dan hai semua. Kali ini saya dan keluarga akan spend 3 hari 2 malam di Cameron Highland. Jangan tak terpotong, tak boleh potong. Buka tingkap tadi guna aircon. Luar sejuk. Asal lori, bawa asal lori. Mana lori tu dah asal? Kita akan singgah ke beberapa tempat menarik sepanjang percutian ini. Untuk trip kali ini, kita akan naik melalui Jalan Simpang Pulai. Dia sejuk kawasan ni. Kita dekat sini nak berhenti sekejap sebab orang nak pergi toilet. So tujuan kita nak pergi ke sana tu. Atas lagi dekat kampung sedia untuk makan nasi lemak, sarapan dulu. Lepas kita masuk check in dekat kita punya homestay pukul 3. Destinasi pertama kita akan singgah ke Warung Biru Pagi yang terletak di Kampung Sedia Cameron Highland. Kita akan ke sana sebentar lagi. Okey, kita dah sampai ke Taman Sedia. Kita makan sarapan dulu, sarapan pagi. Sini ada jambatan. Nampak jambatan tak, Dek? Jambatan dalam bawah tu ada sungai. Dalam sungai tu ada ikan. Okey, kita dekat Sungai Bertam. Depan tu ada apa depan tu? Kampung Sedia ni dia popular dengan abang strawberry. Dia ada macam nasi lemak strawberry tu semua kan. Semua belah dalam sana tu. Cuma nak parking situ agak payah sikit. Jadi saya pilih singgah di sini sebab suasananya tenang, tak terlalu sesak dan sesuai untuk bawa keluarga. Kalau nak ke kedai yang viral macam kedai Abang Strawberry ke semua tu, tempat tu memang penuh orang, sesak sangat. Okey, sekarang kita on the way nak pergi ke barat. Okey. Destinasi kita seterusnya adalah Barat T atau lebih dikenali sebagai Cameron Valley. Okey, sekarang susahnya nak cari parking kan. Dekat sini ada 2 tea house. Tapi saya pilih untuk singgah di tea house yang kedua. Sampai ke Cameron Valley Teh Barat. Macam biasa, kalau datang sini memang wajib untuk cuba teh diorang. Cuma harga boleh tahan jugalah. Dan kalau rasa berbaloi minum teh menghadap ke arah teh yang menghijau ni, silakan. Tu bagi. Ya, itu dah akan pergi ke sana tu. Selain minum teh, kita juga boleh turun ke kawasan ladang. Tiket masuk kalau jalan kaki RM5. Payment cash and card only. Okey, tak ada QR maknanya. Okey, dia punya bayaran RM20 untuk dewasa dan RM12 untuk 4 tahun ke atas lah. Alang-alang dah sampai, jom turun tengok tiri apa yang ada kat bawah sana. Ini kakak Aira suka naik baju. Bukan. Tu ada adik. Makanan dengan ibu. Sementara tunggu kita sampai ke bawah, saya nak kongsikan sedikit sejarah Cameron Valley Tea. Tempat ini sebenarnya dimiliki oleh Bharat Group, sebuah syarikat keluarga dari India yang berhijrah ke Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Sekitar tahun 1933, mereka mula menceburi bidang pertanian teh di Cameron Highland. Kalau Tebo diasaskan oleh orang British, Cameron Valley pula unik sebab ini adalah antara ladang teh terbesar milik persendirian tempatan di Malaysia. Kita ada ATV. Apa ada di bawah Cameron Valley? Sampai sahaja bawah ni, suasana memang tenang dikelilingi ladang teh yang hijau. Ni macam dulu kafe sini. Kat sini banyak kafe untuk kita makan, minum teh dan kalau nak juga ada aiskrim. Ni ada toilet dah. Okay, ni kawasan dia ada macam taman sikit. Okey, kat sini kita ada kedai kek nyantai semua. Selain daripada itu, kawasan ini penuh dengan spot untuk bergambar yang cantik. Termasuk diorang buat satu air terjun buatan yang memang popular. Dan biasa tempat ni agak crowded, tapi mungkin kali ni saya pergi bukan hari cuti, jadi agak relax sikit lah. Okey, kita balik, kita naik atas. Dan lepas puas jalan-jalan, saya pun ambil gambar dan teruslah bergerak untuk balik. Bagi akan menjemput kita di stesen yang disediakan. Kita ada resit ni kan, kita boleh redeem dekat CVT shop. Kat situ lah. Okey, saya pun nak redeem juga hati. Okey, terima kasih. Okey, kita dah dapat ni, jom kita balik. Kita sampai satu tempat yang baru.
kat sini namanya Tokyo Town lah, Tokyo Town. Masuk ke Tokyo Town, Cameron Highland. Kalau tak pasal abang saya bawa ke sini, mungkin saya tak akan pernah discover tempat yang cantik macam ni. Mula-mula sampai, memang tak pasti nak expect apa, tapi bila dah jejak kaki, terasa macam melangkah ke Tokyo. Di Tokyo Town ni, suasananya penuh dengan vibe Jepun. Semua kedai hias ala Jepun, bangunan, lampu, dekoratif, signage yang unik buat saya rasa macam saya dah sampai kat Jepun. Tokyo Town ni dia banyak makanan yang manis-manis, semua manisan semua dekat sini. Ada restoran makan Jepun, stall jual ramen, sushi, ada juga scone strawberry, aiskrim pun ada. Nasi ayam. Dan makan minum di sini semua sangat menarik. Okay, kita lihat je dekat Tokyo Town ni. Kita tunggu makanan sikit. Jadi waktu operasi tempat ni adalah jam 10 pagi hingga 10 malam pada setiap hari. Dah puas menikmati vibe Jepun, makan bergambar ala Jepun, dah tiba masanya untuk saya check in ke homestay. Homestay kita dekat Golden Hills. Ini Golden Hills punya dia punya rumah teres lah. Okay, kita buat tour lah dalam nanti. Okay, biasa kalau kita buat macam ni, kita pergi bersama keluarga, baik kita sewa homestay macam ni, jadi jimat sebenarnya. Okay, kita tengok bilik atas dulu. Okay, bilik atas dia macam ni. Ada 2 queen. Ini pun macam ni juga biliknya sama. Ni dah queen, tapi dia ada satu toilet dan veranda kat sini. Okay, untuk bawah kita ada satu ruang tamu. Air kowe kita ada. Dapur basah. Ada microwave, nasi, tongges semua ada sini. Lengkap lah. Dapur basah kita ada peti ais. Tengok ada apa dalam sini. Lepas tu sini dia ada toilet dan dia ada satu bilik bawah. Ya Allah. Tidur dulu, nanti kita bangun. Kakak nak tidur kat tingkap. Cuma paling best, homestay ni berada betul-betul berdepan dengan pasar malam Golden Hills. Dalam 3 minit jalan kaki, dah boleh sampai ke pasar malam ni. Seperti biasa, Cameron Highland memang terkenal dengan jam jika waktu cuti. Oleh itu, saya ambil keputusan untuk sewa motor, mudahkan kita untuk berjalan di sekitar Cameron Highland. Okey, malam kita berjalan. Kita naik motor je. Bajet kita malam ni berapa ya? 100. Okey, habiskan 100 malam ni untuk beli makanan. Pada waktu malam, saya dan wife naik motor ke Cameron Centrum. Cameron Centrum adalah mall moden yang terletak di Brinchang. Jadi kita tengok, boleh tak kita habiskan RM100 untuk makan pada malam ni? Okey, kita beli yang ni. Benda apa ni? Kan betul ni. Betul ke tak tu? Yang kacing. RM2. Yo. Offer dia tu tengok. Ini apa benda? Ubi madu bakar. Baru satu spend malam ni. Dah dalam RM23 dah. Ada baki lagi RM70. Kita try masuk lagi nak ambil kita punya ubi. Dan dia tak ada sos. Jadi untuk habiskan 100 hari ni, dapat RM50 je habis. Kita balik motor. Jom. Okay, dah sampai kita ke taman sedia. Okay, kita dekat Aida Dapur Panas sarapan pagi ni. Okay, kalau kita makan semalam nasi lemak telur juga. Kita tak pergi pada nasi lemak strawberry, tak pergi, sebab mahal sangat. Nanti kita blender strawberry, kita buat sendiri. Okay, kita dah habis makan. Sekarang kita nak pergi ke Agro Market. Kita tengah buat YouTube.
Kita naik motor. Motor kita kat situ Cuma kita lagi suka naik motor daripada naik kereta. Sebab kawasan masa ni jam Sabtu Ahad. Kalau kita naik kereta ke sini kan, kita sewa motor dalam RM80, RM60. Ni motor 80. Okey, nak gerak dah ni, nak gerak. Okey, kita dah sampai ke apa tempat tu namanya, Agro Market. Ini tempat yang baru selain daripada Kia Farm. Dia Kia Farm belah sana. Tempat ni lebih kurang macam Kia Farm juga. Cuma dia lagi baru lah. Kita cari RM20. Lepas tu ada besar tadi bear tu kat situ. Apa dia buat kat situ tak tahu. Mana sampai? Okey, parking atas, dalam banyak lagi parking. Kedai sayur, kedai sayur. Ada sayur. Okey, kita nak cari sarung tangan untuk kakak Aira dulu. Okey, hari ni kita singgah ke Agro Market di Berincang. Kat sini ada mini Santorini, ada cactus, bunga-bunga, tempat bergambar, dan kalau bawa anak boleh bawa ke mini zoo. Dia ada juga Bat Sanctuary yang ada arnab, biri-biri, burung dan juga ada alpaka. Kalau nak masuk ke taman bunga dan mini zoo tadi, tiket masuk adalah RM25 satu orang untuk dewasa dan RM10 untuk kanak-kanak. Dan kalau bawah 3 tahun free. Dalam ni kita masuk ke Bird Sanctuary macam ni. Boleh. Sini kak. Tak nak makan, nak rasa dulu. Abah ada makanan. Ada atas kepala ayah kita. Ada borong, ayah borong. Ini alpaka ke ilama? Lama kot. Jom naik ke atas. Okey, kita naik ke atas pula. Kita dekat sini ya sekarang. Oh ni, apa namanya? Ni lah yang kata nama apa? Si Jangkang Sin. Atas ni ada rumah kucing dengan rabbit house. Kakak baca sini. Kakak baca tu ada apa? Dalam tu dapur. Sini tempat orang bergambar semua. Kemudian kalau saya nak tahu kita dekat lorong untuk aiskrim. Sini ada pokok bunga-bunga semua. Lepas tu sini ada kedai aiskrim. Oh tu. Ini donat ya? Okay, kita nak beli. Okay, sekarang kita dekat Mak Angku punya tempat strawberry. Biasa kita pergi sini sebab tempat dia agak lengang sikit sebenarnya. Tapi hari ni tiba penuh pun owner sini yang Melayu. Kita pergi tu Melayu dah kan. Sini okey, dia ada cafe makan sekali. Nasi lemak strawberry pun ada. Kat sini boleh guna kad dengan cash. Okey, kita pergi petik strawberry. Bekah ambil kat sini semua. Dan gunting sekali. Turun bawah. Kita take strawberry. Mana strawberry-nya? 6 dah. Berapa beratnya Kak Era? Okey, sekarang kita dekat kita dekat Golden Hills punya viewpoint, dekat dengan Hotel Lavender Mansion ni, Comfort Lavender Mansion ni. Sejak tahun 2023 baru lagi. Lepas selesai aktiviti petik strawberry, saya dan wife naik ke atas bukit di Golden Hills untuk menikmati pemandangan. Dari atas ni memang cantik view Golden Hills. Tapi yang sebenarnya kami naik sini sebab kami tak ada kunci homestay. Kunci homestay ada pada yang naik kereta. Jadi terpaksalah tunggu dulu kat sini. Tapi sebabkan lama sangat tunggu, kami decide untuk turun ke kampung Taman Sedia untuk merasa bau lur strawberry dan juga makan aiskrim. Okey, kita dekat kampung Sedia balik. Terima kasih sebab homestay tak ada kunci. Kita tunggu orang ada kunci balik rumah dulu. Kita datang ke kampung Sedia dan kita akan balik sekolah. Kita pusing balik keluar belah ni. Sekejap lah kita makan dulu. Kita ada baulu ni, baulu merah. Baulu Cameron, baulu Cameron, sedap-sedap dimakan atas. Pada waktu malam, saya bawa anak-anak ke Cameron Central. Tempat ini memang best untuk jalan malam-malam sebab banyak kedai makan, ada kafe, ada juga permainan untuk kanak-kanak.
Okay, tadi kita buat ni air yam-yam ni kita buat tadi. Macam ada macam bas tu, ada macam kereta kuda semua kan. Jadi kawasan ni kawasan dia terbuka. Jadi memang sesuai kalau nak buat anak-anak jalan-jalan waktu malam di Cameron Highland. Adik sono tak? Adik best tak? Best. Adik best. Sepanjang 72 jam kami di Cameron Highland dan saya tahu ini bukan kali pertama dan juga bukan kali terakhir kami akan ke sini. Boleh dikatakan setiap tahun kami ke sini dan pasti akan datang lagi pada masa depan. Setiap momen kami di sini amat bermakna. Bagi saya, Cameron Highland ialah tanah tinggi yang paling bernilai di semenanjung Malaysia. Apa yang saya belajar? Bukan semua perancangan akan ikut kehendak kita sekiranya tak seperti yang dirancangkan. Nikmati momen itu dan teruskan dengan fikiran yang positif. Dengan itu, seluruh percutian akan berasa sangat berharga kerana momen seperti itulah yang akan kita ingat seumur hidup. Percutian di Cameron Highland tidak lengkap kalau saya tak singgah di Latar Iskandar dan makan lempeng pisang kelapa. Baik, itu saja pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Kita dah dapat beli lempeng pisang kelapa ni. Ni yang paling best kalau ke Latar Iskandar, saya cari ni lempeng pisang